Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ni tak ada amaran untuk yang tak jawab salam. Tapi kalau boleh komen dekat bawah 50 ke 100 ke Waalaikumsalam. Jawablah salam kan, benda yang baik. Jawab salam. Guys, bila nak masuk musim transfer ni, ada satu kelab yang memang kalau transfer je nama dia dulu naik. Siapa dia? Chelsea. Last season selepas continuous berada di top 4, Chelsea botol di hujung season non-stop dengan jatuh kecepak-kecepuk ke tangga 10 Liga. João Pedro, Enzo Fernandes, Cole Palmer, semuanya rekod gol double figure. Ada ramai tukang assist baik Pedro Neto kan, João Pedro, Reece James, Enzo, Garnacho, Cucurella, tapi masih drop sampai ke sudah tak berhenti. Begitulah nasib Chelsea sampai tahap zero Europe, hanya fokus domestik saja dibuatnya. Guys, sebelum kita masuk topik bola hari ni, aku nak kongsi satu pengalaman yang betul-betul membuka mata aku. Lebih kurang 2 minggu lepas time World Cup, salah satu akaun Instagram aku telah dikompromi ataupun kena hack lah senang cerita. Masa mula-mula jadi tu memang cuak juga. Kalau korang yang follow aku, korang tahulah dan DM aku dah beratus-ratus, berpuluh-puluh dah time tu. Sebab sebagai content creator, media sosial ni bukan sekadar tempat upload gambar ataupun video je kan. Dekat situ lah aku connect dengan followers, brand, klien dan uruskan banyak perkara berkaitan kerja. Alhamdulillah, semuanya berjaya dipulihkan. Masalahnya 2 kali hack tau. 2 kali hack, celaka betul. Tapi sejak hari tu aku sedar satu benda. Bila hampir semua kerja kita berlaku secara online, keselamatan digital ni bukan lagi satu pilihan. Benda ni dah jadi sebahagian daripada rutin harian dah. Aku tak boleh kawal semua thread dekat internet tu, tapi aku boleh ambil langkah untuk lindung diri aku dengan lebih baik. Ramai orang ingat kerja content creator ni cuma rakam video macam ni. Hakikatnya lepas kamera ditutup, kerja sebenar baru bermula. Setiap hari aku buka email kan, balas proposal daripada klien kan, semak kontrak, download file daripada klien, login YouTube Studio, upload video, semak analitik, reply WhatsApp klien. Most of the time semua ni berlaku serentak. Dia dah jadi cerita lah. Lepas Instagram aku kena hack hari tu, aku mula sedar betapa pentingnya keselamatan digital ni. Tak ambil pedoman juga, dulu YouTube pernah kena hack. Dan salah satu benda yang sekarang memang jadi sebahagian daripada rutin aku sendiri ialah NordVPN. Sebelum ni aku pun ingat NordVPN ni sekadar VPN je lah kan. Tapi bila dah guna sendiri, baru aku faham kenapa ramai orang recommend. Bagi aku NordVPN ni bukan sekadar VPN, tapi lebih kepada all-in-one digital security solution yang buat aku rasa lagi yakin bila bekerja secara online setiap hari. Dan antara ciri yang paling aku suka mestilah kan Threat Protection Pro. Threat Protection Pro ni dia bantu aku kurangkan risiko apabila berdepan dengan laman web yang berbahaya ni, cubaan phishing ke kan, dan malware sebelum benda tu jadi masalah. Bagi aku yang setiap hari klik macam-macam jenis link untuk tujuan kerja, sekurang-kurangnya aku rasa lebih yakin lah sekarang kan, sebab ada satu lagi layer security digital dekat situ. Selain tu, walaupun sekarang World Cup dah habis dan aku lebih banyak berada dekat Malaysia, aku juga masing-masing tertentu bila aku travel untuk event ataupun urusan kerja berkaitan bola ni, kadang-kadang bila aku berada di luar negara pun ada juga liputan bola ataupun kandungan sukan yang bergantung pada lokasi kan. NordVPN ni dia tolong aku untuk akses kandungan yang tersedia untuk lokasi tersebut dengan lebih mudah apabila diperlukan. Dalam masa yang sama, bila aku guna public wifi dekat airport ke kan, hotel ataupun kafe, aku pula rasa lebih yakin lah sebab kandungan NordVPN ni lebih pantas dan lebih selamat berbanding menggunakan VPN yang free tu, yang kita sendiri tak sure tahap keselamatan dia. NordVPN memang dah jadi salah satu rutin keselamatan digital aku lah. Kadang-kadang aku pun tak kerja kat rumah je. Ada masa aku edit video dekat kafe ataupun dekat tempat awam kan. Bila guna public wifi macam ni, memang aku lebih berhati-hati lah, sebab kita sendiri tak tahu kan tahap keselamatan rangkaian yang kita sambung kan tu. Jadi NordVPN ni bagi aku satu lagi keyakinan bila bekerja kat luar. Guys, kalau korang pun banyak gunakan internet setiap hari, aku for sure 100% korang semua gunakan benda yang sama, kerja secara online ataupun nak tambah satu lagi layer keselamatan digital tu, aku memang cadangkan korang try ataupun cuba NordVPN. Pergi ke nordvpn.com/forest ataupun gunakan promo code FOREST. Aku juga dah letakkan link NordVPN dekat bawah tu, promo code FOREST dan hashtag NordVPN. Dan korang check juga pin komen dekat bawah. Dengan promo code FOREST boleh dapatkan eksklusif NordVPN deal 4 bulan tambahan serta 30 hari money back guarantee. Jadi korang boleh try tanpa bimbang lah kan. End of the day, World Cup memang dah melabuhkan tirai, tapi bagi aku sebagai content creator bola ni, kerja sebenarnya baru je nak mula ni. Tidur pun baru-baru nak cukup je. Jom kita masuk ke topik utama. NordVPN, cybersecurity built for every day.
Bila cakap fokus domestik di musim baru, kita buka buku baru. Xabi Alonso mula in charge. Baru ni pre-season lawan Western Sydney, aku tengok live pun bukan main sedap lagi game Padu gila Sydney main. 10 gol total. Menarik. Dengan Joao Pedro main tak sampai setengah jam hat-trick. Tapi untuk transfer for the next season, Chelsea dah mula langkah baru So far Chelsea dah spend 283 million dan jual total 133 million. Of course untuk preparation under Xabi Alonso. Untuk next season Chelsea buka transfer dengan sign budak kenek daripada Karat Almaty, Sat Paif. Harrison Bethany, budak seorang ni pun dia gembat tak tahu daripada mana. Dana daripada Corinthians pun budak lagi. Emega, nama yang meniti di telinga aku semenjak beberapa season lepas dekat Strasbourg, dibeli Chelsea dengan harga 25 million. Next, Chelsea sign pula lagi seorang budak muda daripada Atalanta. Double price dia daripada market value. Right back yang bernama Marco Palestra dengan harga 57 million. Bukan main mahal lagi. Rasa macam dah banyak kan? Kau sabar kejap, ada lagi. Chelsea sign Giovanni Quenda daripada Sporting, 19 tahun. Ini first time dia wakil kelab di luar Portugal lipas kudung gak dia ni. Dia main Sporting, aku suka gila tengok. Chelsea sign dengan harga 50 million. Bayangkan Estevao, Pedro Neto, Quenda, Gittins. Tolak Mudryk, yang tak tahu ke mana tu, Garnacho, Tyreek Josh, itulah winger Chelsea next season. Semua stok apa? Lipas kudung. Rasa dah banyak kan? Sabar, ada lagi. The biggest yet season ni, Chelsea sign Morgan Rogers daripada Aston Villa out of nowhere. Tak ada rumours, tak ada apa. Tapi berapa total spend untuk Morgan Rogers? 138 million. Harga sebenar Rogers sekarang 110 million. Bayar extra sikit untuk core player Villa ni, masuk akal juga lah. Tapi bab Rogers ni ada bottleneck sikit. Sebab Palmer pun nombor 10 tau, Rogers pun nombor 10. Dua-dua core player. Mungkin Alonso dekat Chelsea boleh set up 3-4-2-1. Dua belakang Joao Pedro, Palmer dengan Rogers. Ataupun Chelsea set up 4-3-3. Rogers dengan Palmer rotate antara tengah dengan White pun tak jadi masalah juga. Dynamic dia ni menarik tau. Sebab dua-dua macam sama tapi berbeza. Lagipun Rogers dengan Palmer ni memang sahabat apa, orang cakap sahabat Arnab semenjak zaman Man City. So tak ada masalah berharmoni. Silap-silap kalau Alonso pandai bijak guna, meroket habis tengah Chelsea tu nanti. Tapi harga dia lah gila kau, 138 million. Main sebat beli macam tak ada apa tu. Laju benar buat kerja. Yang penting Chelsea sailang Arsenal lah. Itu memang realiti dia. Apa lagi serabut dah cerita official bid dah bagi ni. Last Rogers nak main Chelsea juga dia. balik hilal pak. Disebabkan ini Chelsea, so harga dekat 140 million tu engkau kira apa, walaupun mahal, abaikan je lah Sebab Chelsea memang kita tahu dia punya spend memang saudagar unta punya level. So jangan pelik. Dalam waktu yang sama, habis di legonya Tyreek Josh ke Everton, di loannya Garnacho the Great ke Aston Villa. Bab loan Garnacho ni tak pelik. Sebab kalau ikut jalan macam Rashford, Sancho, memang itulah route to finish berbudak rebel MU ni. Iaitu Aston Villa lah. Mana lagi? Andre Santos yang dibeli 3 tahun lepas dijual ke MU. Ini bermakna dalam 6 tahun kalau kau nak tahu, ada 4 player yang dah dirahmahkan antara Chelsea MU. Mason Mount, Sancho, Garnacho, Andre Santos. And yang paling aku kecewa jugalah sebab tak dapat tengok dia main Premier League lagi. Of course, The Great Korea lah. Player favourite aku dijual ke Real Madrid dengan harga 55 million. Tapi tak ada hal lah kan, Hala Madrid. So terima kasih wahai Chelsea. Overall Chelsea punya transfer ni, aku yakin diorang belum puas shopping lagi. Chelsea sign Lekua daripada Crystal Palace. Cakap soal Maxson Lekua ni, sejujurnya aku sendiri adalah penggemar player ni. Aku dah tengok dia daripada zaman Wolfsburg lagi, dan aku memang rate dia ni. Aku memang suka. Umur 26 tahun, main World Cup dengan France. Cuma itulah, Chelsea dah ada 8 center back sekarang ni. Kalau aku nak tahu nak capak mana yang baki tu. Aku dengar cerita Chalobah pun nak keluar tu, pergi Como. Itu silap-silap kalau banyak-banyak nanti jadi Kodomo lain tu. Dan memandangkan video yang aku rekod ni agak awal sikit, so aku tak sure sama ada nama yang diorang ni dah confirm ke ataupun tidak masa video ni dia keluar. Tapi Chelsea dengar cerita nak sign Welbeck memang baik tapi untuk forward, kalau belum jual ke loan mana-mana player, termasuk Nico Jackson yang dah balik semula tu, Chelsea sekarang ni dah ada 6 forward tau. Tapi bab sign player berumur, experience, aku dah cakap kan masa end season lepas, aku dah cakap memang Chelsea perlu dan wajib kena ada signing macam ni. Sebab bukan apa, dah terlampau ramai sangat kanak-kanak dalam squad Chelsea ni. Yang paling dengar cerita Chelsea nak sign Hendo daripada Brentford, pun sama plan macam Welbeck juga. Hendo kalau kau nak tahu dekat Azteca baru ni, dia dah terbalik-balik dah tau, dah sampai injet dah. Nak masuk Chelsea pula ni. Hui, rare gila macam gini lah Chelsea. Kalau dah rasa rare sangat, apa kata kan beli Lingard bawa main Chelsea. Mana tu elok tak gitu.
Tapi yang reality je guys, tak kisah berapa ratus player pun Chelsea sign dalam squad, hakikatnya cuma 25 player je boleh diregister dalam Premier League. Sekarang dah ada dekat 38 manusia kan. So cantik lah kat situ. Top up Hendo, Welbeck, terus jadi apa? 40 penyamun terus. Tapi serius, bab sign player veteran experience tu untuk aku perlu. Dalam cuti Europe ni kan, engkau pedal je lah Chelsea oi. Sign pun sign lah. Guys, komen dekat bawah apa pandangan korang pasal Xabi Alonso, pasal Chelsea sekarang ni. Mana-mana baru tengok Faris Studio, make sure korang tekan butang subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.